Lisan, bekalan hidup, pelindung jiwa dan pegangan sehingga akhirat. Dan semua ini bermula di sini, di bawah lembayung tabika kemas yang disanjungi. Kini, anak-anak kita telah melangkah ke alam sekolah rendah. Tolong Apabila jam menunjukkan tamatnya sesi sekolah, bagi anak-anak lain, mungkin ia waktu pulang ke rumah. Tetapi tidak bagi anak-anak pelita kemas. Inilah permulaan cahaya ketiga yang terbias. Pelita kemas, program bimbingan selepas sekolah, ia bukan sekadar tempat transit singgah. Ia adalah tempat mereka mengulang, belajar semula, meneroka dan memperbaiki tanpa lelah. Anak-anak ini datang dari pelbagai latar belakang. Ada yang kemampuannya kurang, ada yang perhatian di rumahnya juga kurang. Tetapi di sinilah mereka diberi peluang, kerana setiap anak berhak untuk berjaya. Tidak kira dari mana asal mereka, selagi mereka digalak untuk berjuang. Jangan kita menepuk air di dulang. Ayo, tepuk tangan bergandengan. Petanda kita menuju cemerlang. Ayo. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم.
Hari ini bukan sekadar meraihkan pendidik, tetapi meraihkan satu perjuangan panjang yang tidak pernah mengharap tepukan, cuma mengharap satu, kemenjadian anak didik. Mari kita terus melangkah bersama, menyemai harapan, menuai kejayaan, kerana di balik setiap kanak-kanak terdapat seorang pendidik yang percaya bahawa mereka mampu menakluki dunia. Di sini bermula. Kecil penuh cahaya, disambut kasih di pagi yang syahdu. Taska ceria, suara merdu, alunan surah penyejuk kalbu. Langkah pertama penuh harapan, belajar huruf, kenali Tuhan. Di tabika kami belajar bersungguh, Al-Quran membentuk nurani utuh. Sini bermula cinta Al-Quran, kunci mencari redha Tuhan. Dengan bimbingan doa dan harapan, kami membesar dalam iman. Di sini bermula kasih mendidik, generasi Quran cemerlang dan unik. Terima kasih atas ilham mulia, Pratafis kemas hadiah bermakna. Setiap kalimah yang ku ucap menusuk jauh dalam jiwa. Bunda tersenyum dalam tangisan, bangga anaknya hafal Al-Quran. Dari dakapan ke ruang didikan, langkah kecil disulami ihsan. Quran bukan sekadar hafalan, tapi penyuluh dalam kehidupan. Allah. Di sini bermula satu perjuangan, kamilah pewaris masa hadapan. Al-Quran petunjuk jalan yang benar, doakan kami terus bersinar. Dari ilham pemimpin tercinta, lahir sinar di desa dan kota. Pratafis menjadi benteng di jiwa, membimbing ummah untuk selamanya. Di sini bermula. Ingatlah, pendidikan perkembangan, kebesaran anak-anak bukan tugas seorang. Ia tugas dan tanggungjawab kita bersama. Tugas suci membentuk nurani. Kerana daripadanya lahir pemimpin, pencetus perubahan, penggerak masa depan. Jangan pernah pandang remeh kepada seorang anak kecil yang berdoa selepas solat. Jangan pernah anggap kecil anak yang hafal dengan surah pendek, ayat demi ayat. Kerana dari anak itu mungkin lahir seorang ulama yang dihajat. Dari anak itu mungkin lahir pemimpin yang membawa rahmat kepada umat. Kepada warga Kemas seluruh negeri yang saban hari menyingsing lengan, meredah hujan dan panas demi anak bangsa yang dicintai, terimalah ucapan terima kasih yang tidak terhingga daripada kami
kerana jasa kalian, anak desa mengenal huruf, anak kecil mengenal doa dan masa depan negara mengenal arah. Hari ini kita bukan sekadar meraihkan, kita menghidupkan harapan. Kita menyulam doa, kita membina generasi, terus menyinar, terus mendidik, terus menginspirasi. Yang amat berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri, kehadiran Datuk Seri pada hari ini dan pada hadirin yang berada di sini detik ini bukan sekadar simbol sokongan atau meraih, tetapi bukti bahawa pendidikan awal negara ini diberi tempat tertinggi dalam hati pemimpin yang berjiwa peduli. Terima kasih, Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih TPM. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Itu dia tadi persembahan ucapan terima kasih daripada warga Kemas seluruh negara kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Semoga jasa bakti Yang Amat Berhormat kepada anak-anak bangsa diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi dari kami. Baiklah para hadirin, marilah kita berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri tanda terima kasih. Kini tibalah saat yang dinanti-nantikan, tuan-tuan dan puan-puan. Ayuh sama-sama kita dengarkan ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Dengan penuh takzim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatar ridha warda an ashabi ridha ridha. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالنقاط وتنفرج بالقرب وتطع بهوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Saudara dan saudari pengacara majlis, sahabat-sahabat saya, KSU, TKSU, Ketua Pengarah Kemas, Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Kemas, sahabat istimewa saya yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Idris Yusof, rakan-rakan saya Ustaz Zaid Mahmud dan rakan-rakan daripada Yayasan Pinta, rakan-rakan daripada Yayasan Pahang, daripada UPSI, yang paling penting ialah para pendidik kemas daripada seluruh negara. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, saya amat teruja berada di infra ini
kerana para pendidik sekalian telah melampiaskan tanggapan negatif kepada kita bahawa tabika, tadika, kemas, apatah lagi kelas pratahfiz dianggap sebagai picisan. InsyaAllah kita semua akan membuktikan bahawa kemas di bawah kepimpinan Saudara Dato' Hanafi Ahmad tidak lagi picisan tetapi sentiasa berada di garisan hadapan, insya-Allah. Keberadaan saya hari ini bukan sekadar sebagai seorang sahabat yang mewakili kerajaan, tetapi sebagai anak Malaysia yang percaya bahawa pembinaan bangsa bermula dari tapak paling asas dan kemas adalah tapak itu. Di sini bermula. Hari ini juga saya meluangkan waktu untuk meraihkan para pendidik kemas yang terus mendidik dalam diam. Dan dari keheningan itulah lahirnya ribuan anak desa yang membesar menjadi insan berguna kepada masyarakat dan negara. Terima kasih kepada seluruh para pendidik kemas. Alhamdulillah, hari ini kita semua melihat kemas telah jauh melangkah. Daripada suatu gerakan pembasmi buta huruf, ia berkembang menjadi institusi penting dalam pendidikan awal kanak-kanak, pembangunan komuniti dan pemerkasaan kemahiran insan. Dan di mata saya juga, saya lihat peranan kemas hari ini bukan sekadar bertambah penting, malah bertambah strategik. Justru saya tidak pernah melihat pendidik kemas sebagai guru tabika semata-mata. Bagi saya, pendidik kemaslah guru pertama yang mencorak masa depan anak-anak kita. Mereka juga yang memperkasa komuniti luar bandar melalui pemindahan ilmu dan kemahiran. Dari jahitan ke masakan, dari penjagaan kanak-kanak ke latihan ekonomi. Dan paling saya banggakan dan syukur ramai pendidik kemas memainkan peranan memperkukuh asas keagamaan dalam masyarakat desa. Menerapkan nilai Islam sejak awal usia, membentuk anak-anak yang berdisiplin, beradab dan berakhlak. Sampai ada yang saya dengar sudah dapat gelaran Ustaz dan Ustazah. Inilah wajah sebenar kemas yang saya hasratkan. Bukan sekadar satu jabatan, tetapi satu gerakan besar-besaran bagi membina sebuah bangsa dari akar umbi hingga menjadi insan yang berilmu dan berperanan. Impian saya pada awal tempoh menerajui KKDW, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, dan apabila melihat kemas berada di bawah pertanggungjawaban saya, sebenarnya tidak jauh beza dengan impian mana-mana seorang ayah di seluruh negara. Impian seorang ayah, malah seorang ibu yang mahu melihat anaknya membesar dengan ilmu, berdaya tahan dan mampu menyumbang bukan sahaja kepada keluarga tetapi juga kepada bangsa dan negara. Sekali lagi, terima kasih para pendidik kemas. Atas semangat itulah pelbagai usaha telah digerakkan. Hari ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kemas tadi, Kemas sedang mengendalikan lebih 10,567 tabika. Tahniah.
di samping 577 taska di seluruh negara yang menyantuni seramai 221,012 pelajar kecil daripada pelbagai latar belakang. Alhamdulillah. Kita juga telah berjaya membangun 4,229 pratahfiz tabika kemas. Dan yang paling membanggakan, telah melahirkan seramai 61,032 hufaz kecil. Anak-anak ini bukan sekadar bijak membaca dan menulis, tetapi insya-Allah membesar dengan nilai Al-Quran dalam diri mereka sejak awal usia. Pelaksanaan program pratahfiz kemas adalah salah satu kejayaan yang saya anggap sebagai game changer dalam sistem pendidikan awal negara. Bermula dengan hanya 100 tabika pada tahun 2023 apabila saya memasuki KKDW ini. Program ini telah berkembang dengan pesat. Insya-Allah menjelang tahun 2026 kita menyasarkan lebih 9,700 tabika kemas akan terlibat dengan penglibatan lebih 145,000 hufaz kecil yang insya-Allah melepasi sasaran kita 140,000 yang telah kita tetapkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan satu pencapaian kecil. Ini adalah hasil iltizam dan komitmen seluruh warga kemas yang turut disokong melalui pelaksanaan kursus hafazan. Program TOT bersama UPSI, kita berikan penghargaan kepada UPSI. Tepukan itu semacam tidak ikhlas kepada UPSI. Dan terima kasih juga kepada program Salasa Tis'a Tan Sri Yusof. Semuanya ini kini telah bermula seawal usia 3 tahun dan anak-anak kita telah kita lihat persembahan mereka tadi. Kita sekali lagi berikan tepukan bergemuruh kepada persembahan yang cukup menakjubkan tadi. Bagi meneruskan kesinambungan ini, saya tentu harus memuji pelaksanaan Pelita at Kemas, sebuah program tahfiz lanjutan khusus bagi anak-anak lepasan tabika kemas. Melalui Pelita nanti, kanak-kanak akan menyambung hafazan mereka sehingga usia 12 tahun dengan sasaran untuk menguasai sekurang-kurangnya 3 hingga 5 juzuk. Inisiatif ini juga akan memberi merit tambahan bagi kemasukan ke program elit seperti MRSM Ulul Albab. Oleh kerana MRSM adalah di bawah KKDW dan MARA di bawahnya, insya-Allah saya akan mengarahkan pengurusi MARA supaya memberikan keutamaan kepada anak-anak yang hafal ini untuk memasuki MRSM Ulul Albab. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat sekalian, saya menganggap ini sebagai satu lagi game changer dalam ekosistem pendidikan awal kemas dan KKDW. Walaupun pada awalnya kita menyasarkan penyertaan sebanyak 250 anak-anak, tetapi saya dimaklumkan oleh Dato' Anaf Yahman bahawa sehingga kini lebih 500 ibu bapa telah menyatakan hasrat untuk menyertai program Pelita ini. Saya lihat warga kemas tidak pernah duduk diam. Saya pergi ke pelosok negara, di mana-mana
saya lihat pendidik kemas di mana-mana kampung dengan bertudung merah dan juga berbaju korporat merah. Para pendidik tidak pernah duduk diam, sentiasa berfikir, mencari dan mencuba pendekatan baharu. Lantas lahirlah pula inisiatif terbaru, Smart Classroom at Kemas. Tahniah sekali lagi. Saya yakin ini akan menjadi satu lagi game changer yang akan mengangkat sistem pendidikan awal negara ke era digital. Hasrat saya ialah supaya sekurang-kurangnya satu tabika pintar diwujudkan di setiap daerah menjelang tahun 2026. Mana tahu, satu hari nanti pendidikan berasaskan kemahiran seperti TVET dapat dimulakan di peringkat awal dan minat ke arah itu dapat dipupuk seawal usia lagi, insya-Allah. Para hadirin hadirat sekalian, tambahan itu, kita juga tidak melupakan keperluan golongan yang lebih istimewa. Baru-baru ini kita telah mengumumkan pelaksanaan Tabika Tunas Istimewa at Kemas bagi anak-anak berkeperluan khas. Inisiatif ini disebutkan tadi akan bermula di Melaka. Dan saya sendiri diminta oleh seorang tokoh pemuda supaya memulakan kelas ini di Melaka. Kerana secara kebetulan anak beliau sendiri memerlukan pendidikan itu. Dan insya-Allah menjelang tahun 2027 kita menyasarkan sekurang-kurangnya satu tabika khas diwujudkan di setiap daerah di seluruh negara. InsyaAllah kita akan cuba pastikan tiada anak Malaysia yang tercicir daripada akses kepada pendidikan awal walau serba kekurangan. Saya akui apa yang sedang kita lakukan ini bukan perkara biasa. Ia bukan kesinambungan semata-mata. Ia adalah satu anjakan. Dan inilah anjakan yang dituntut oleh zaman. Dimahukan oleh para ibu bapa. Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kemas tidak lagi boleh dianggap sebagai pelengkap. Ia mesti menjadi wahana utama dalam membina insan yang holistik, berintegriti dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Saya sentiasa berpegang kepada apa yang tersebut di dalam Al-Furqan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Harus ada perimbangan di antara duniawi dan ukhrawi. Dan ini permulaan yang baik. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada seluruh tenaga dalam Kemas ini. Dan saya yakin untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang, ini bukan satu usaha yang mudah. Jangan ada pihak yang di luar sana, di sana yang meremehkan. Kita mesti bermula dengan memartabatkan pendidik-pendidiknya, para pendidik Kemas di seluruh negara. Kita tidak boleh mengharapkan hasil luar biasa jika pendidiknya masih dibekalkan dengan kemampuan yang biasa-biasa. Justru, saya mahu penambahbaikan strategik terhadap warga pendidik Kemas dilaksanakan secara menyeluruh dan berfasa. Untuk itu, Datuk Anafiah, Ketua Pengarah Kemas, Datuk Keshu, jangan pandang rendah pada para pendidik Kemas. Saya tahu pengurusan baru Kemas dengan bantuan Ketua Setiausaha KKDW, skim gaji sedang disemak semula. Saya tidak mengarahkan
hal ini supaya dilakukan oleh Ketua Pengarah dan KKSU, tetapi saya telah memerintah mereka melakukannya. Untuk itu, saya ingin menyarankan, pertamanya, kita perlu memberi tumpuan kepada pemantapan latihan dan pembangunan profesional. Setiap pendidik kemas mesti dibekalkan dengan latihan berterusan yang merangkumi pedagogi terkini, psikologi kanak-kanak dan pendidikan inklusif dengan allowance yang bertambah. Kita mahu mereka bukan sahaja mahir mengajar, tetapi juga cekap memahami keperluan emosi dan sosial kanak-kanak. Oleh itu, saya menyarankan agar jalinan kerjasama strategik bersama-sama dengan institusi pengajian tinggi seperti IPG, UPSI, Universiti Awam, jangan lupa Yayasan Pintar, jangan lupa Yayasan Pahang. Jalinan kerjasama ini mesti diperluaskan supaya akses kepada pembangunan profesional lebih sistematik dan berimpak tinggi, insya-Allah. Itu saranan pertama. Saranan kedua, kita mesti memperkukuhkan penguasaan literasi digital dalam kalangan para pendidik. Dalam dunia pasca pandemik, penggunaan teknologi bukan lagi satu pilihan. Ia merupakan satu keperluan mutlak. Saya mahu para pendidik kemas didedahkan secara menyeluruh kepada bahan bantu mengajar digital. Walaupun tepukan kurang kuat, tetapi jika setiap pendidik itu dibekalkan dengan satu kapsul, itu lebih baik. Supaya kaedah pengajaran hybrid, penggunaan tablet dan perisian interaktif yang boleh merangsang pembelajaran di kelas. KSU bajet tahun depan akan diumumkan pada bulan Oktober. Sila minta dari sekarang. InsyaAllah saya akan memberikan sokongan. Bulan depan akan ada pembentangan rancangan Malaysia ke-13. KSU masukkan itu dalam rancangan Malaysia ke-13 juga. Itu saranan yang kedua. Saranan yang ketiga, dan ini saya tekankan pada Datuk Napiah dan seluruh pengurusan kanan kemas dan pengurusan di peringkat negeri-negeri. Jangan lupa, saya tekankan ini sekali lagi, kebajikan para pendidik mesti dijaga. Kita tidak boleh menuntut semangat luar biasa jika asas kesejahteraan mereka diabaikan. Sama ada dari segi allowance, peluang kenaikan pangkat, jawatan tetap, perlindungan sosial atau pengiktirafan, yang semua ini perlu disusun sebaik-baiknya. Saya amat yakin insya-Allah dengan sokongan berterusan, latihan yang lebih berfokus dan ekosistem kerja yang menghargai tenaga pengajar, insya-Allah
kita mampu melahirkan para pendidik kemas yang lebih dinamik, berdaya saing dan terus kekal sebagai tulang belakang pendidikan komuniti di negara kita, Malaysia ini, insya-Allah. Para hadirin, saya juga mahu membayar puisi-puisi yang telah disampaikan kepada kita tadi. Puisi saya bertajuk Di Sini Bermula. Di hujung desa mentari menyapa. Langkahmu timba di kala fajar. Bukan sekadar mengajar abjad dan angka, tetapi menyuluh hati, membina akar. Para pendidik kemas adalah akar tunjang itu. Akar tunjang yang harus dibajai dan disirami dengan air rahmat dengan memberikan harapan kepada mereka. Bukan sekadar allowance dan kenaikan pangkat, tetapi berikanlah mereka ganjaran setimpal agar keringat mereka dapat ganjaran yang sebenar, insya-Allah. Para hadirin, harapan saya ikhlas dan jelas. Agar kemas akan terus kekal sebagai tiang seri pendidikan komuniti. Teruskanlah usaha murni ini dengan tekad yang segar dan semangat yang membara. Yakinlah, setiap langkah kecil saudara-saudari, sesungguhnya saudara-saudari sedang melakar wajah besar bangsa dan negara. Di sini bermula. Dengan lafaz Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Saya dengan ini meresmikan Majlis Hari Pendidik Kemas Peringkat Kebangsaan tahun 2025 dengan resminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri atas ucapan itu tadi. Mohon Yang Amat Berhormat untuk terus berada di tengah pentas dan majlis menjemput Yang Berbahagia Datuk Muhammad Khairul Razman bin Muhammad Anwar, Ketua Setiausaha KKDW, dan Yang Berbahagia Datuk Hanafiah bin Man, Ketua Pengarah Kemas, untuk sama-sama mengiringi Yang Amat Berhormat menyampaikan sijil penghargaan dan anugerah di pentas utama. Baiklah hadirin sekalian, dimulakan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada barisan panel jemputan dalam sesi libat urus pagi tadi. Dijemput Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Idris bin Jusoh, Penaung Program Salasah Tis'ah. Seterusnya, Yang Berusaha Dr. Sakinah binti Saleh, Pengarah Pusat Ulul Albab. Kita persilakan Yang Berusaha Cik Syahrul Karnain bin Muhammad Nazir, Pengarah Eksekutif Mahat Gemilang Sendirian Berhad.
Seterusnya Yang Berusaha Ustaz Muhammad Idrus bin Abdul Rahman, Setiausaha Agung Pinta Kebangsaan. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Dr. Muhammad Anwar bin Abdullah, Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Khas KPM. Dijemput Yang Berusaha Dr. Kamarul Azman bin Abdul Salam, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan KPM. Dan seterusnya Yang Berusaha Dr. Faridah binti Mat, Pengarah Kemas Negeri Terengganu sebagai moderator. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah khas kemas kepada warga pendidik yang telah menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Ayo kita saksikan VT di skrin utama. Anugerah khas pendidik. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah khas Puan Siti Hajar binti Mahmud. Kami kongsikan kriteria pemilihan menyertai dan memenangi pertandingan seminar persidangan atau pameran bertaraf antarabangsa mewakili Malaysia atau kemas dalam program aktiviti antarabangsa, menunjukkan tahap profesionalisme, disiplin kerja dan integriti tinggi dalam melaksanakan tugas, tiada rekod tata tertib atau prestasi kerja lemah dalam tempoh 3 tahun berturut-turut. Juara tunggal. Beliau adalah juara tunggal kategori Best Wellness dan Relaxation Massage International Division di European Massage Championship 2025 dan juga juara dalam kejohanan Southeast Asia Massage Championship 2025. Kita teruskan, Ain. Seterusnya untuk anugerah kedua. Anugerah Pendidik Kemas. Tahniah ucapkan kepada Puan Helena Chelin, pendidik masyarakat Taska, Taska Kemas Kampung Kota Klias, Sabah. Beliau merupakan tokoh yang komited dalam pendidikan awal kanak-kanak. Beliau telah menghasilkan pelbagai inovasi dan bahan bantu mengajar seperti buku bacaan digital, roda pintar untuk kanak-kanak berkeperluan khas, aplikasi mudah alih berteraskan pendidikan serta teknik pengajaran yang interaktif. Tahniah diucapkan kepada penerima